Mungkin di tempat lain orang memandang rendah you, tapi di sini kami tak pandang rendah. Kami pandang you adalah sebahagian daripada kami sebab kami memberikan kamu sokongan. Apabila ada masalah gangguan Alung, kenapa mangsa stres? Kerana ahli keluarga marah dia, kawan suruh bayar dan menghindarkan diri daripadanya. Kalau dia meniaga, perniagaan dia ni customer melarikan diri. Jiran terus takut dia punya rumah pun kena simbah cat. Pergi jumpa dengan sebahagian NGO suruh berunding bayar. Pergi jumpa dengan segelintir anggota polis pun kata dah pinjam bayar. Itulah punca kenapa mangsa stres. Jumpalah dengan sesiapa pun, solusi yang diberikan adalah suruh bayar. Dah bayar pun tak habis. Puncanya adalah kerana semua orang tak memahami masalah Alung yang sebenar. Pengalaman saya, siapa yang pernah menghadiri consultation ni, supaya korang fokus, tak ada orang yang hadir consultation ni, lepas dia hadir consultation dia pergi bayar. Tak pernah jumpa. Kerana dia baru faham masalah tu apa dia. Itu nombor satu. Nombor dua, dia sudah hilang takut. Hilang stres. Sekarang stres kan? Kejap lagi you tengok, you tak akan stres lepas ni. Nombor tiga, majoriti daripada orang yang macam awak ni, lepas menghadiri consultation saya, menjadi aktivis. Saya harap lepas awak dengar consultation ni dan selepas masalah awak selesai, awak juga menjadi aktivis MSO untuk membantu mangsa lain. Awak dah tahu dah kan macam mana azab dan sengsara kan? Jadi awak lebih faham apabila melihat mangsa lain. Orang yang tak pernah ada masalah ni, dia tak faham. Dia fikir lepas tengkuk dia je. Dia fikir mudah. Hanya bekas mangsa yang tahu macam mana kesengsaraan mangsa. So, kebanyakan aktivis yang pernah menjadi mangsa, mereka akan sangat agresif dalam membantu mangsa-mangsa. Betul tak? Dia akan rasa feel kan? Betul. Mungkin di tempat lain orang memandang rendah you. Saya bagi tahu orang memandang rendah you. Tapi di sini kami tak pandang rendah. Kami pandang you adalah sebahagian daripada kami sebab kami memberikan kamu sokongan. Sebab kami mahu kamu lepas daripada masalah ni. Lepas kamu lepas masalah ni, kami mahu kamu juga membantu orang lain untuk melepaskan daripada masalah Alung.